Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah memberi kesihatan pada kita, memberi kekuatan pada kita, memberi taufik dan hidayah pada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah lagi pada malam ini. Kita dapat lagi menambah bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah SWT dan diberikan jaran pahala berlipat kali ganda sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi amalan. Setiap amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini, Allah akan gandakan pahalanya berlipat kali ganda. Untuk tazkirah pada malam ini, suka saya sebut satu ketika Nabi SAW bertanya pada para sahabat, "Munak ke tak? Wahai sahabat-sahabat semua, aku cerita padamu 4 perkara bila kau lakukan 4 perkara ni, api neraka tak dapat memasukkan kamu ke dalam neraka. Neraka tidak akan dapat mengheret kamu ke dalamnya." Maka sahabat-sahabat bila Nabi kata gitu, memanglah jawab, "Ya, nak ya Rasulullah." Itu di antara teknik pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah dalam banyak-banyak perkara. Rasulullah tanya dulu, "Mudah ke tak? Mudah ke tak?" Itu salah satu teknik pengajaran untuk menarik perhatian pelajar-pelajar. Di sekolah pun cikgu-cikgu kadang-kadang buat gitu. Pada anak murid semua, dia tanya dulu, "Tahu ke tak?" Bila anak murid ya tak tahu ataupun mu nak tahu ke tak satu benda besar, maka bila cikgu kata gitu, maka anak murid akan rasa tertanya-tanya, ternanti-nanti ke apa benda. Sahabat pun begitulah. Bila Nabi kata gitu, sahabat menyatakan hasrat nak sana. Maka Nabi kata, lakukan 4 perkara. Lain yang pertama Nabi sebut, kena lemah lembut dari segi perbuatan. Kemudian hayyin dari segi lidah mulut kita, tutur kata kita dapat menenangkan hati orang. Yang ketiga, Nabi kata qaribu, kita kena memperdekatkan segala orang jauh ke apa semua sekali, kita cuba perdekatkan supaya orang nampak dekat. Dan yang keempat, Nabi kata sahil, hendaklah kamu memudahkan. Jangan buat payah, buat mudah. Jangan buat payah, mempermudahkan, tolong orang dan sebagainya, memberi kemudahan pada orang. Sebagai satu contoh, pernah diceritakan, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang, dia di Mekah,
Bila dia pergi Mekah, nak balik dah ke Malaysia ni, maka dia pun ambil peluang lah nak bawa balik air Zam-Zam. Dan ni boleh beli dah air Zam-Zam. Siapa di, kalau dia dapat kita nak balik tu, ada lalu orang kedai mana kita boleh tepuk air Zam-Zam. Dulu kita balik dalam tu apa ni, letak di air Zam-Zam tu kan, bubur dalam tu, jadi nak buat balik. Jadi soalan orang Malaysia ni, dia nak buat balik air Zam-Zam, tapi masa tu kebetulan ramai orang ratus susu nak boleh ambil air Zam-Zam. Dia kata kalau giliran dia tu tak tahulah bila tak boleh. Tiba-tiba ada dipermudahkan. Ada orang duduk barisan sah depan, tengok dia tu dalam gambar-gambar tu, lagi kuat dia, mari sini. Oh, dia pergi kat kawan tu, ambil lagi aku ni. Aku duduk dalam mulut sini biar aku saya mau ambil lagi aku ni. Jadi tak ada orang marah lah pasal kira dia pui kau tu. Dia gilai. Mana orang tu? Jadi boleh mudah. Boleh mudah dia ambil azab. Jadi tak beratur panjang, boleh ambil selalu. Maka pun dia pun syukur pada Allah. Alhamdulillah. Kemudian dia teringat gapo yang menyebabkan Tuhan memudahkan aku. Akhir-akhir sekali dia mungkinlah Tuhan mempermudahkan dia ni, kerana dia mempermudahkan urusan orang. Dia sentiasa mempermudahkan urusan orang. Dia kerja JKR. Di tempat dia selalu tak ada air. Biasalah. Masa saya duduk di rumah, acak sangat, air tak ada. Jadi orang ni, dia kerja JKR, dia bikin nak mempermudahkan orang. Kerja masuk pukul 8, tapi kerja dia bawa lori buka air. Dia pun tengok, kalau aku masuk pukul 8, kasihan orang. Orang nak mandi, orang nak masak lagi, anak nak buat kuih nasi, ataupun kuih-kuih nak buat, nak kuih ke anak lagi sekolah. Orang nak pergi kerja, nak mandi, nak ke apa. Kalau aku bawa lori pukul 8, tak ada lah ruang. Maka dia pun inisiatif dia bangun belum subuh lagi, bawa lori, dia ada air 2 orang. Mesti tak ada air, dia bawa lori pagi lagi. Walaupun tukar dia pukul 8 baru boleh bawa lori, tapi dia inisiatif dia nak tolong kan, mempermudahkan orang. Dia bangun pagi lagi. Maka dia kata mungkin inilah sebab dia di mana Allah mempermudahkan urusan dia. Kerana itu kerana kita hendaklah mempermudahkan urusan orang, supaya dengan adanya kita ni orang jadi mudah, bukan jadi payah. Itulah sedikit tazkirah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam.